Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian. InsyaAllah kita menyambung perbincangan kita melalui Ihya Ramadan at Channel 10. Dan pada kali ini, antara perkara yang penting yang kita perlu untuk sama-sama ingatkan antara diri kita adalah kelebihan, besarnya dan pentingnya Lailatul Qadar ataupun Malam Al-Qadar. Ada sebahagian orang yang menyebutnya sebagai malam Lailatul Qadar. Dia jadi tidak berapa tepat. Kerana malam itu malam, Lailah itu malam, dan Al-Qadar. Dia maksudnya berulang malam-malam Al-Qadar. Kita panggil sama ada Lailatul Qadar ataupun Malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ianya sama ada menunjukkan malam yang dijadikan penentuan kepada takdir bagi setahun yang akan datang. Apapun perbincangan itu yang disimpulkan oleh para ulama, ia mempunyai kelebihan khusus pada malam tersebut di dalam bulan Ramadan. Allah Ta'ala menjadikan penurunan Al-Quran kali pertama itu, iaitu dia merujuk kepada penurunan daripada di sisi Allah Azza wa Jal, turun ke langit dunia sekaligus. Bukan bermaksud ia mesti diturun setiap kali turunnya Al-Quran itu berlakunya pada malam Al-Qadar. Tidak. Tetapi di sisi Allah Ta'ala pada kali yang pertama diturunkan ke langit dunia secara sekaligus. Itu berlaku pada malam Al-Qadar yang pertama. Dan kemudian daripada malam Al-Qadar, daripada langit dunia itu diturunkan berdasarkan arahan Allah Azza wa Jal dan diturunkan oleh Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Maka itulah yang disebutkan di dalam suratul Qadar. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Allah Ta'ala sebutkan, Inna anzalnahu, kami telah turunkannya, iaitu Al-Quran pada malam Al-Qadar. Dan apa yang kau tahu daripada malam Al-Qadar itu? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Dan sebahagian menunjukkan bahawa kalau dihitung setiap tahun itu dengan 12 bulan bermaksud menghampiri lebih daripada 80 tahun. Tanazzalul malaikatu warruh. Bergeraklah dan turunlah para malaikat bersama dengan ar-ruh, merujukkan kepada ketua mereka iaitu Jibril alaihi salam. Hufiha biizni rabbihim min kulli amr, dengan izin Tuhan mereka untuk menentukan setiap perkara, iaitu membawa arahan Allah Ta'ala yang menentukan Allah Ta'ala. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Dan sejahteralah, selesailah malam itu tatkala hadirnya dan munculnya al-fajar, iaitu pagi subuh, iaitu waktu subuh, salat subuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, Lailatul Qadar dalam hadis tidak menunjukkan adanya tanda-tanda tertentu, melainkan hadis menunjukkan selepas daripada itu. Hadis yang masyhur dan juga makbul, yang mana Nabi SAW menceritakan, yang mana selepas daripada itu langit dalam keadaan yang seakan-akan mendung, disebabkan para malaikat yang mula naik ke langit dan sayap-sayap mereka itu menutup cahaya ataupun menghalang cahaya matahari untuk tembus ke bumi dan pandangan manusia. Maka bagaimana persoalannya? Berpuluh tahun di kalangan kita, berbelas tahun, berpuluh tahun kita menghadapi ataupun masuk ke dalam Ramadan, dan perbincangan ini akan senantiasa berulang dan perbincangkan berkali-kali. Itu bukan satu perkara yang tidak bermanfaat. Kerana ada beratus perkara dalam Ramadan itu yang memerlukan kepada saya dan kita semua untuk diingatkan kembali. Kerana dalam keadaan kita diingatkan bertahun-tahun sekalipun, lihat betapa banyak amalan yang terlepas pandang, ataupun kita katakan alasan untuk diri kita tidak sempat untuk dilakukan, tidak sempat untuk dilaksanakan. Maka sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, apa yang perlu untuk kita tahu? Apabila untuk mendapatkan, merebut, untuk mencapai Lailatul Qadar ataupun Malam Al-Qadar dengan satu syarat. Pertama, iaitu tidak
tidak meninggalkan walaupun satu malam daripada Al-Qadar, daripada malam-malam Ramadan itu untuk melakukan ibadat, amal saleh dan apa sahaja yang kita mampu untuk lakukan. Dan malam Al-Qadar itu bukan bermaksud nanti jam 3.30. Kalau waktu kita di Malaysia, katakan masuk subuh itu pada beberapa bulan ini sama ada pukul 6 sedikit selepas daripada waktu pukul 6. Oh nanti pukul 5.30 ataupun 5.45. Tidak. Malam itu ditakrifkan di dalam Islam sebagai bermulanya pada waktu maghrib. Masuk sahaja waktu maghrib, katakan 7.29, 7.30 maghrib bermula. Sehinggalah masuknya nanti waktu subuh jam 6 ke ataupun 6 suku ke 6.10. Sepanjang malam itulah yang mungkin hampir 11 jam ataupun 12 jam itu. Maka Lailatul Qadar ataupun malam Al-Qadar itu telah bermula dengan bermulanya salat maghrib, waktu maghrib itu tadi. Sehinggalah akan terhenti dan selesai dan sejahteranya ia tatkala masuknya pada waktu subuh. Maka siapa yang tadi salat maghrib, katakan pada malam 10 malam terakhir itu, maghribnya itu jamaah, dia sudah memenuhkan dengan ibadat salat maghrib berjamaah, isyak dengan berjamaah, istighfar, baca Quran, tahajud dan bermacam lagi. Itulah caranya untuk dia memenuhi dan juga melaksanakan amal ibadah pada malam Al-Qadar. Dengan syarat tidak culas, tidak meninggalkan walaupun satu malam daripada Ramadan itu 29 malam ataupun 30 malam dengan amal saleh, dengan salat maghrib berjamaah, dengan salat isyak berjamaah, dengan tarawih berjamaah, dengan apa sahaja kebaikan sekalipun. Apa yang Nabi SAW janjikan? Nabi SAW menjanjikan seperti mana janji Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan kepada orang yang memenuhkan malam Al-Qadar itu dengan kebaikan. Gandaannya adalah gandaan 80 tahun lebih ataupun 1000 bulan. Maka tidakkah kita apabila kita bertemu dengan Allah Ta'ala dengan segala kekurangan kita, dengan segala dosa dan kesalahan kita, berkemungkinan kalau kita bergantung hanya kepada apa yang kita lakukan, wal'iyadhu billah, kita mungkin tidak layak kalau masuk ke syurga itu dengan congak-congak kita, dengan kiraan-kiraan amalan kita. Tetapi kita masuk ke dalam syurga dengan rahmat Allah, sahabat-sahabat. Caranya apa? Dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan malam Al-Qadar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 10 malam terakhir itu, Nabi akan aiqadha ahlah wa shadda mi'zarah wa ahya laylah. Nabi akan mengejutkan ahli keluarganya. Nabi akan mengetatkan pakaiannya, bermaksud tidak mempunyai hubungan suami isteri. Dan juga Nabi SAW akan menghidupkan malamnya. Dalam riwayat yang lain juga, Nabi SAW ijtahada. Nabi akan menambah kesungguhan beribadat itu pada 10 malam terakhir, melebihi daripada 20 malam yang awal. Bermaksud 20 malam awal itu pun Nabi sudah bersungguh-sungguh. Tapi ia bertambah dan bertambah pada 10 malam yang terakhir. Maka pada waktu itu, kadang-kala yang menjadi tradisi kebiasaan orang kita 10 malam terakhir akan sibuk dengan persiapan hari raya. Itu tidak menjadi kesalahan ataupun kesilapan. Tapi jangan menyebabkan hal itu, menyebabkan kita dengan kesibukan itu, menyebabkan kita menjadi culas terhadap apa yang berlaku, apa yang perlu dilakukan pada 10 malam terakhir. Kita 10-20 malam yang awal itu, kita penuh dengan amal-amal yang bagus, tidak dipersalahkan. Tetapi terlepas untuk meneruskan kesungguhan pada 20 malam pertama itu di 10 malam terakhir. Kita boleh untuk iktikaf. Kita boleh untuk mengambil masa. Termasuk saya berjumpa dengan beberapa orang, sebahagian manusia yang mungkin terpaksa untuk bekerja, dan memang kerjanya ada yang shift, ada yang kerja 9 hingga 8 pagi ataupun 9 pagi, 5 petang, 4 petang. Mereka memperuntukkan annual leave, cuti tahunan, mungkin pada 5 hari ataupun 10 hari itu, ya kemungkinan kerana persiapan nak balik kampung untuk hari raya. Tetapi ada yang memperuntukkan 10 itu untuk fokuskan diri mereka
Mungkin tidak boleh beriktikaf di masjid, tetapi tidak perlu berfikir besok pagi nak kena masuk pejabat. Mungkin kalau malam itu lebih sedikit salatnya, awal lebih panjang tahajud dan iktikafnya di masjid, di waktu siang itu dapat, ataupun selepas waktu subuh, dapat berehat seketika. Maka di sinilah yang menuntut kekuatan kita, perancangan kita, kesungguhan kita memburu Lailatul Qadar ataupun malam Al-Qadar. Ia bukan perkara yang murah. Sebab itu ada sebahagian orang menggunakan peruntukan annual leave mereka, cuti tahunan mereka untuk mendapatkan kelebihan ataupun untuk mengejar merebut pada 10 malam terakhir. Ada sebahagian mereka yang mungkin kata, tak apa, tetap melaksanakan apa yang perlu dilaksanakan, tetapi pada waktu siang tetaplah pergi bekerja. Kedua-duanya ada kelebihan yang baik insya-Allah di sisi Allah. Tetapi rugi. Saya tidak katakan ia perkara wajib, tetapi rugi bagi siapa yang Allah rezekikan mendapat peluang berada di 10 malam terakhir tetapi mensia-siakan peluang tersebut. Sahabat-sahabat, tidak akan ada perkara yang akan berulang. Ketika mana saya teringatkan kisah yang masyhur yang selalu juga saya kongsikan. Bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berjumpa dengan sepasang suami isteri yang membawa anak-anak mereka bagi mendapatkan bantuan daripada khalifah ataupun Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan ternyata isterinya itu ingin melahirkan anak. Kerana Umar terdengar daripada luar kemah bahawa seakan-akan ada seorang wanita yang menanggung kesakitan untuk melahirkan anak. Dan dia balik. Umar Al-Khattab balik berjumpa dengan isteri dia dan meminta isterinya untuk membantu dengan satu perkataan. Alaki ila khairin saqahu Allahu ilaiki. A very beautiful statement. Sangat cantik. Bagaimana Umar? Umar adalah satu orang pemimpin terkenal dengan ketegasannya, boleh sahaja mengarahkan. Tapi begitulah kelembutan ataupun bagaimana penghormatan seorang suami kepada isterinya dengan satu pertanyaan yang membawa kepada lembutnya isterinya untuk membantu. Alaki ila khairin. Adakah engkau kepada sesuatu, mahukah engkau kepada sesuatu yang kebaikan yang Allah Ta'ala telah bawakannya kepada engkau? Kebaikan itu kadang-kala lalu dan dibawa takdir itu kepada kita. Kita ingin mendapatkannya, kita ingin mengambilnya, ataupun kita ingin mensia-siakannya. Sebab itu, kata Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala ataupun sebahagian di kalangan para ulama menyebutkan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada seseorang itu dengan kebaikan-kebaikan kadang-kala dipersia-siakan kerana ianya telah pun menjadi hadiah kepada kita ataupun kepada seseorang, tetapi dengan begitu banyak alasan. Contohnya ada orang yang meminta infak ataupun sedekah, dan kita yakin infak dan sedekah itu untuk perkara yang baik, bukan eksploitasi, bukan sindiket. Kita kata tak apalah, maka perginya dia dan tidak dapat lagi untuk kita melakukan kebaikan itu. Contoh juga membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Hari ini kita bertangguh-tangguh, tak apalah besok untuk qadha balik setengah juz yang kita tak dapat selesaikan hari ini. Besok bertambah satu juzuk setengah. Dan kemudian bertambah yang hakikatnya boleh diselesaikan 30 juzuk itu dalam sebulan Ramadan. Ternyata habisnya Ramadan, kita tidak pun dapat melepasi separuh daripada Ramadan untuk kita baca. Sebab itulah jua kita perlu untuk senantiasa diingatkan. Oleh yang demikian kita perlu senantiasa diingatkan. Saya bukan sekadar kerana saya berkongsi dengan sahabat-sahabat, tetapi semua daripada kita semua termasuk diri saya perlukan kepada ingatan supaya semangat yang melemah itu dapat dibugarkan, mampu melakukan sebanyak mungkin kebaikan, terutama di dalam merebut Lailatul Qadar ataupun malam Al-Qadar. Moga Allah merezekikan saya dan kita semua dengan malam Al-Qadar dan menjadikan asbabnya untuk kita bertemu dan berkumpul di akhirat nanti di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.